seterusnya dijemput yang berbahagia Datin Seri Nik Roslini melancarkan buku panduan istimewa Suri Rumah Malaysia. Silakan. Apa kata kita saksikan sebuah video yang menceritakan perjalanan penerbitan buku panduan istimewa Suri Rumah Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Panduan Istimewa Suri Rumah Malaysia ditulis dari suara hati Suri Rumah sendiri. Buku ini hasil kajian dan pengalaman sebenar Suri Rumah demi memperkasa watak untuk membina keluarga sejahtera dengan fokus utama pendidikan, sosial, kesihatan, ekonomi. Buku ini dihasilkan oleh Suri Rumah untuk Suri Rumah demi impak yang lebih bermakna. Inilah panduan untuk Suri Rumah luar biasa seperti anda. Harapan kami, kajian yang telah dijalankan ini mampu menjadi sumber rujukan dan juga panduan yang bermakna khususnya dalam sektor pembangunan wanita, kesejahteraan keluarga dan juga ekonomi penjagaan sekaligus membantu merangka dasar yang lebih inklusif, adil dan menyeluruh bagi membina Suri Rumah Sejahtera demi keluarga, masyarakat dan juga negara. Suri Rumah Rahmah Malaysia dengan bangganya memperkenalkan buku Panduan Istimewa Suri Rumah Malaysia. Untuk makluman yang berbahagia Datin Setia Nik Roslini dan hadirin sekalian, buku Panduan Istimewa Suri Rumah Malaysia ini adalah hasil garapan dan tulisan sepenuhnya oleh barisan aktivis SRR yang tampil ke hadapan untuk mencabar diri dan menggilak potensi penulisan. Dan yang paling membanggakan, segala fakta yang dipersembahkan di dalam buku istimewa ini adalah hasil kajian yang dijalankan oleh barisan penyelidik SRR dengan kerjasama dan panduan oleh Khazanah Research Institute serta barisan pakar dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Kuala Lumpur University of Science and Technology. Dan penerbitan buku ini adalah di bawah tajaan penuh Syahidah Hasan Enterprise yang juga merupakan aktivis SRR merangkap penyelaras buku ini. Berikan tepukan yang gembira. Terima kasih. Begitu berharga.